Ramai antara kita ni kan mungkin pernah jadi pengakap atau paling tidak pun pernah nampak budak-budak pengakap ni berkawat. Tapi pernah tak kita betul-betul fikir apa sebenarnya yang diorang buat? Hari ini kita nak bongkar perjalanan seorang pengakap kanak-kanak kat Malaysia, satu kembara yang sebenarnya membentuk perwatakan. Jadi, bila sebut pengakap, apa yang terlintas kat kepala? Setakat berkemah dengan belajar ikat tali je ke? Sebenarnya, ia jauh lebih mendalam daripada tu. Sebab apa saya kata mendalam? Sebab perjalanan ni bukannya suka-suka tau. Ia satu laluan yang tersusun, langkah demi langkah yang direka khas untuk ubah seorang budak baru jadi seorang pemimpin muda. Okey, jom kita tengok macam mana ia berfungsi dari mula lagi. Baiklah, bayangkan hari pertama anda sebagai pengakap kanak-kanak. Pintu masuk ke dunia ni ialah Laungan Agung. Dengan nama pun dah gempak kan? Ini bukan upacara biasa-biasa. Ia satu tradisi yang serta-merta buat budak-budak baru ni rasa, wow, aku dah jadi sebahagian daripada sesuatu yang lebih besar. Struktur dia pun bijak. Budak baru tak dibiarkan terkontang-kanting seorang diri. Tak. Mula-mula, dia akan dimasukkan dalam satu sekawan. Macam satu geng kecil 6 orang. Terus ada kawan. Lepas tu, setiap sekawan ni akan ada ketua dia sendiri. Dan akhir sekali, upacara Laung Agung itulah yang menyatukan semua sekawan ni. Dari hari pertama lagi dah belajar pasal kerjasama dan semangat berpasukan. Okey, dah masuk sekawan, dah buat Laung Agung, dah boleh mula kembara ke? Belum lagi. Ada satu lagi checkpoint yang sangat penting. Setiap ahli wajib dapatkan lencana keahlian dulu. Lencana ni bukan calang-calang. Ia ibarat pasport untuk faham apa jiwa dan identiti seorang pengakap. Dan cuba teka apa yang kena belajar untuk dapat lencana ni. Bukan pasal ikat tali atau pasang kemah. Belum lagi. Perkara pertama dan paling utama ialah nilai, etika. Kena hafal persetiaan dan undang-undang pengakap. Kena tahu cogan kata buat habis baik. Kena faham sejarah pergerakan ni, siap ada hormat dan isyarat pengakap bagi. Paling best, semua ni diajar guna cerita hutan. Kisah dari The Jungle Book tu. Cara yang kreatif kan untuk tanamkan prinsip-prinsip penting ni. Jadi, bila dah faham jiwa pengakap, dah dapat lencana keahlian, barulah pengembaraan kemahiran yang sebenar bermula. Kita masuk ke peringkat pertama dalam skim kemajuan, lencana keris gangsa. Di sinilah asas kemahiran praktikal mula dibina. Tapi jangan ingat, ini pasal kemahiran hidup kat hutan je. Program ni sebenarnya sangat holistik, menyeluruh. Tengok ni, ada 5 bidang utama yang ditekankan. Ada kesetiaan, kesihatan dan keselamatan, kecekapan, penyertaan dan perkhidmatan. Jadi, matlamatnya bukan setakat nak lahirkan pengakap yang cekap, tapi juga yang sihat tubuh badan, setia pada negara dan yang paling penting, sentiasa sedia berkhidmat untuk orang lain. Memang seimbang? Jadi, apa benda yang diorang belajar kat peringkat keris gangsa ni? Semuanya benda praktikal yang budak darjah 4 boleh guna terus. Contohnya, pertolongan cemas asas. Macam mana nak rawat luka kecil, peraturan keselamatan jalan raya, perintah kawat asas, belajar buat simpul buku sila, simpulan paling asas. Malah termasuk juga benda macam tolong mak ayah buat kerja rumah dan pastikan uniform sentiasa kemas. Nampak tak? Disiplin dan tanggungjawab tu bermula dari diri sendiri dan rumah. Okey, dah lepas keris gangsa, masuk darjah 5, cabaran pun kena level up kan? Inilah masanya untuk lencana keris perak. Peringkat ni bukan belajar benda baru dari kosong, tapi ia ambil semua kemahiran asas tadi dan kembangkannya ke tahap yang lebih tinggi. Jom kita tengok perbandingan ni. Kalau masa keris gangsa belajar rawat luka kecil, kat keris perak, diorang belajar macam mana nak rawat hidung berdarah. Kalau dulu belajar simpul buku sila, sekarang belajar simpulan yang lebih kompleks sikit, simpul bunga geti. Dan yang ni menarik, kalau dulu setakat tolong kerja rumah, sekarang diorang kena belajar rekod perbelanjaan sendiri selama seminggu. Nampak tak perkembangannya? Dari kemahiran fizikal ke tanggungjawab peribadi yang lebih matang, semuanya disusun cantik. Dan pengakap ni bukan pasal simpulan tali dan balut luka je tau. Ada banyak lagi. Contohnya, masa kat peringkat keris perak ni lah, diorang boleh belajar jadi pemerhati burung. Kena kenal pasti sekurang-kurangnya 5 jenis burung. Bayangkan, seronoknya. Ini bukan setakat hobi, tapi ia melatih fokus, kesabaran dan buat kita lebih hargai alam sekeliling. Dan akhirnya, selepas gangsa dan perak, kita sampai ke puncak, perjalanan seorang pengakap kanak-kanak, lencana keris emas. Kalau tadi kita cakap pasal level up, yang ini dah kira boss level. Ini bukan lagi pasal belajar asas, tapi pasal betul-betul mahir dan mula memupuk sifat kepimpinan.
Contoh paling jelas, kita tengok balik pasal simpulan tali. Masa keris gangsa dan perak, kita belajar simpulan asas. Tapi kat keris emas, tahapnya dah lain. Bukan setakat tahu cara nak ikat, tapi faham fungsi setiap simpulan. Kena mahir buat simpulan yang lebih advance macam tindih kasih dan simpul manuk. Tahu tak, tindih kasih ni simpulan yang digunakan dalam operasi menyelamat. Ia boleh selamatkan nyawa. Nampak tak bezanya? Dari sekadar tahu kepada aplikasi yang sebenar. Cabaran fizikal pun makin lasak. Kalau sebelum ni mungkin setakat belajar pasang kemah, sekarang diorang kena hadap latihan macam komando kos asas. Kena merangkak bawah jaring, kena meniti titik goyang. Mestilah semuanya dalam keadaan yang selamat dan dipantau ya. Tapi tujuannya adalah untuk uji ketahanan mental dan fizikal. Nak tengok sejauh mana diorang boleh push diri sendiri. Ingat tak masa keris gangsa, salah satu syaratnya ialah tolong mak ayah kat rumah. Di peringkat keris emas ni, konsep berkhidmat tu diperluaskan lagi. Bukan lagi setakat untuk keluarga, tapi untuk masyarakat. Diorang akan terlibat dalam projek gotong royong, bersihkan kawasan sekolah ke, dewan orang ramai ke. Dari sini, diorang belajar yang tanggungjawab mereka tu lebih besar, iaitu untuk menyumbang balik kepada komuniti. Jadi, gangsa, perak, emas, 3 peringkat, 3 tahun. Lepas dah lalui semua ni, apa sebenarnya hasil akhir dia? Kalau kita susun balik perjalanan 3 tahun ni, nampak jelas coraknya. Tahun 4, diorang bina identiti, dapat lencana keahlian dan keris gangsa. Tahun 5, naik taraf ke keris perak dan mula kumpul lencana-lencana hobi. Tahun 6, capai kemuncak dengan keris emas sambil kumpul lencana pengetahuan dan perkhidmatan. Setiap langkah tu membina asas untuk langkah yang seterusnya. Macam main game, kena lepas satu level, baru boleh pergi level lain. Dan inilah perkara yang paling penting sekali. Semua lencana yang berkilat-kilat kat lengan baju tu, itu semua cuma penanda pencapaian. Hadiah sebenar dari kembara ni ialah apa yang berlaku kat dalam diri. Pembentukan sahsyah, belajar jadi lebih bertanggungjawab, lebih berdisiplin dan lebih peduli pasal orang lain. Itulah matlamat utamanya. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Dalam zaman sekarang, zaman yang penuh dengan skrin, zaman di mana interaksi bersemuka dan kemahiran praktikal makin terhakis, adakah satu perjalanan macam ni yang mengajar kita tentang alam, komuniti dan diri sendiri sebenarnya jauh lebih berharga sekarang berbanding dulu? Fikir-fikirkan.